Orang kata borderline personality disorder ni dia sekadar moody je, mood swing. Betul ke? Jadi jom saya explain, tunjukkan tanda-tanda utama BPD supaya kita lebih faham tentang penyakit ini. Pertama, orang BPD ni dia takut ditinggalkan. Contohnya kalau pasangan dia lambat balas WhatsApp ke, terus dia rasa macam diabaikan, ada terus rasa panik waktu tu. Yang kedua, hubungan mereka ni tak stabil. Sekejap rasa orang tu perfect, dia sekejap rasa orang tu jahat, hubungan dia jadi naik turun. Kalau dia percaya dengan orang tu, dia mudah percaya. Kalau dia benci dengan orang tu, dia akan benci sangat-sangat. Yang ketiga, emosi tak stabil. Emosi dia turun naik dengan cepat. Contohnya, pagi dia rasa happy, tengah hari rasa kosong, malam tiba-tiba marah, macam tu. Yang keempat, rasa kosong yang berpanjangan. Walaupun dikelilingi dengan ramai orang, tetapi jiwa dia rasa kosong dalam jiwa dia tu. Yang kelima, kemarahan yang melampau dan susah nak kawal. Tiba-tiba marah yang melampau bila rasa tak difahami, walaupun benda tu benda kecil je sebenarnya. Nombor 6 adalah tingkah laku yang impulsif. Contohnya shopping yang berlebihan, ataupun buat sesuatu, ambil risiko yang berbahaya, atau self-harm bila stres. Kalau ada tanda-tanda ni, bukanlah bermakna anda gila ke apa. Ini adalah gejala-gejala borderline personality disorder, dan rawatan untuk penyakit ni memang ada. Kalau anda nak buat konsultasi dan saringan kesihatan mental, anda boleh datang ke klinik saya dinilai. Sama ada nak faham tentang keadaan diri ataupun nak dapatkan rawatan yang sesuai, insya-Allah kami boleh bantu. Apa-apa soalan boleh tanya di ruang komen. Take care.